MAYC tak ada mesyuarat agung daripada tahun 2005. Jadi kalau tak buat mesyuarat agung dalam masa 2 tahun, habislah. Dia tak ada power lah. Pasal di dalam Akta 668 ini menyatakan bahawa pemegang jawatan yang melebihi umur 40 tahun, tak kira lah presiden ke, AJK ke, setiausaha ke, asalkan umur lebih 40 tahun, kesahihan mereka sebagai pemegang jawatan pupus. Kami menolak autoriti atau kuasa mereka kerana mengikut akta dan perlembagaan, mereka dah tak ada kuasa. Masalahnya sekarang adalah MAYC kebangsaan tidak wujud dari segi jawatan kuasa ni. Sebab AGM 22 pada 2010 tak sah, dan sepatutnya jawatan kuasa yang dipilih jawatan kuasa Tan Sri Zahid Hamid pun sepatutnya dah diisytiharkan tak sah lama dah. Sebab dah 5 tahun dia buat AGM. Siapa dan apa yang tinggal MAYC kebangsaan sekarang? Yang menakutkan dan mengerikan kami sekarang adalah kalau haram MAYC kebangsaan, macam mana status MAYC di peringkat negeri? Bagaimana pula dengan kepimpinan negeri yang ada ahli MAYC? Macam MAYC Terengganu dipimpin oleh Majlis Belia Negeri Terengganu dipimpin oleh MAYC. Majlis Belia Negeri Kedah dipimpin oleh MAYC. Jadi apa jadi dengan seluruh struktur belia di Malaysia ni? Apa jadi dengan semua tu kalau terbubar dengan MAYC? Jadi ini benda yang berlaku ni, betul tindakan tidak bertanggungjawab dari Zahid Hamid dan jawatan kuasa ni ada implikasi yang cukup besar dari segi kejayaan akta maupun aspirasi beliau dalam negara ni. Kami sudah pun menghantar rayuan menurut akta, menghantar rayuan kepada Menteri Belia Sukan supaya beliau mempertimbangkan mengesahkan juga mesyuarat agung pada 31 Julai. Kami mengambil tindakan hari ini kerana mendapat maklumat bahawa fail-fail dan segala dokumentasi pendaftaran MAYC di peringkat negeri, kawasan dan kelab, sijil-sijil pendaftaran, kira macam surat beranak, urut surat beranak kami lah sebagai kelab, kawasan dan negeri, sudah dipindah keluar daripada pejabat ni. Kami tidak dapat mengesahkan perkara ni sama ada betul dah pindah keluar, tetapi kerana bimbangkan kedudukan kami dari segi perundang-undang dan juga merasa ada tanggungjawab untuk kita memastikan kita selamat sebagai satu organisasi, kita telah mengambil tindakan untuk seal pejabat selepas kita buat pelaporan polis semalam. Dia bayangkan dulu-dulu masa lepas merdeka, beliau haprak antara kalau nak guna bahasa Tumadir lah, haprak antara dia dah tinggalkan kita macam ni untuk memajukan, tetapi itu pun tak diambil oleh orang yang tak bertanggungjawab.